Saya ambil kesempatan ni, saya nak cerita terus bagaimana pula kalau kita nak memperihalkan tentang satu benda yang sama seperti contoh gas hidrogen. Sebab saya tengok bila kamu lukiskan gas hidrogen, kalau tak faham tentang ikatan kovalen, pastinya, dengar ni Elil, dengar dulu. Kimia ni nak faham, awak kena dengar dengan sepenuh hati. Itu ceritanya. Kalau awak tak dengar, buat kerja lain memang takkan akan membazir waktu saya. Tolong dengar benda. Tengok kat sini, hydrogen gas, kamu akan buat dia sebagai H2. Saya tanya kenapa H2? Ada memang molekul cikgu. Itu kamu buat secara apa? Itu kamu hafal secara angka. Kita nak tengok. Dengar, tengok dulu. Hidrogen ni, nombor proton 1, ini pun 1, susunan elektron 1, 1. Berapa dia perlukan? 1 dan 1. Maka, dia punya formula kimia dia, kalau kita buat, dia akan jadi apa? Kalau kita silang pun, dia akan jadi sini 1, 1, maka kita akan tulis dia sebagai H2. Faham bila H2, kita dapati bahawa yang terendah tu tetap 1 kan? Bermaksud bila kita lukiskan, ini H, nukleus, kita lukiskan, tetap dia akan jadi satu pasang. Bila satu pasang, cara kita tuliskan, nombor 1, nombor 2. Cuma kat sini, disebabkan letak perkataan masing-masing. Merujuk kepada hidrogen ini dan hidrogen itu. Kau faham tak? Sebab tu saya kata masing-masing. Masing-masing itu maknanya lebih daripada 1. Yang kedua, bila kamu dah buat ni, memerlukan 1 elektron, 2 atom hidrogen masing-masing menyumbang secara perkongsian. Ini poin nombor 3. Bermaksud, kalau dulu kan 3 dan 3, kita tak payah ulang untuk yang itu. Sebab, dia adalah atom unsur yang sama. Faham cakap saya? Dulu, macam amonia, NH3, nitrogen, cerita nitrogen 3. Hidrogen, kita cerita 3 poin, betul? Dah jadi 6. Tapi kat sini, hidrogen dan hidrogen, takkan kita nak ulang 2 kali. So, apa kita buat? Kita cakap sekali, tapi kita letak perkataan masing-masing. Faham? Kemudian tu, barulah cerita 2 atom hidrogen. Kenapa ni 2 ni? Cuba kau tengok. Kat sini 1, ini berapa atom? 2. Jadi saya pun masuk 2 atom hidrogen masing-masing berkongsi 1 pasang elektron. Tengok ini kalau dah 1 pasang, maka ini adalah kovalen tunggal. Boleh? 2 pasang, kovalen ganda 2. 3 pasang, kovalen ganda 3. 4 pasang, tak ada. Paling tinggi 3 pasang. Ikatan kovalen H2 terbentuk, nak tambah lagi. Terdapat, tambah lagi lah. Kita nak perfect kan. Daya tarikan Van. Ejaan D-E-R-W-A-A-L-S. Yang lemah di antara molekul. Molekul. Molekul lah gandaan H2. Jelas? Sama je sebenarnya, sama je. Next. Kita lihat pula yang oksigen. Yang oksigen ni kelas, sama juga. Ini 2, ini 2. So bila kamu buat, dia turun, jadi O ni O, betul tak? O2, O2. Di mana ada O2 kan? So, kita ambil O2. Boleh? Boleh? O2. Jadi, berapa yang diperlukan ni? Ni yang penting ni. 2. Bermaksud di sini bila you lukiskan, dekat tengah-tengah ni, aku 2, engkau pun 2. Tadi hidrogen 1 pasang. Ini berapa pasang? 2 pasang. Jangan lupa kita ada 6. 6 tolak 2 berapa free? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buat yang lain. Buat yang lain lah. Lengkapkan. Jadi formula kita O2, tapi O2 dia 2 pasang elektron. Apa nama ikatan kovalen ni?
Kovalent ganda 2. Okey. Poin pertama apa? Apa ni? Susunan elektron atom oksigen ialah 26. Okey. Atom oksigen masing-masing memerlukan 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, atom oksigen masing-masing menyumbang secara perkongsian 2 elektron. Dah. Baru kita cerita yang ni. Okey, ni kita tengok ada berapa? 1, 2. 2 atom oksigen masing-masing berkongsi 2 pasang elektron bagi membentuk ikatan kovalent ganda 2. Ikatan kovalent O2 terbentuk. Terdapat daya tarikan van der Waals yang lemah di antara molekul-molekul O2. Jelas tak? Boleh. Dan bila awak buat yang nitrogen pun sama. Okey, nitrogen kita lihat sini 25. So kita akan dapat dia perlukan 3, dia perlukan 3. Betul? Okey. Bila dia perlukan 3, nanti kita buat N ni, adakah N ni 3? No. N ni 1 kepada 1. Dia macam ni tau. Ni 3, kita ringkaskan lah. Dia akan jadi NN. So dia adalah N2. Bukan N3 Cuma disebabkan dia 3, apa yang berlaku? Dia kongsi yang dekat tengah ni. Aku 3, engkau pun 3. Boleh? 5 tolak 3 berapa free? Free 2. Ni N. Boleh? Formula apa? N2. Jelas? Okey, dah jelas ni kelas. Kamu juga boleh lihat pada sebatian ni ion. Sebatian ion hati-hati. Okey, contohnya saya ambil ini Okey, yang ini dia kurang ni, dia akan menerima. Okey, kita buat Mg, dia akan terima 2 elektron. Jadi Mg2+. Yang ini pula oksigen, dia akan terima 2 elektron untuk jadi O2-. Tapi tadi kita dah belajar pelajar. Oksigen boleh tak monoatom? Tak boleh. Jadi kalau satu atom terima 2 elektron. Kalau 2 atom terima 4. Kita takkan silap lagi dah. Pasal kita dah faham. Oksigen tu mesti O2. Boleh? Okey. Jadi ion yang terlibat Mg2+. Ini O2-. Masa kita buat MgO. Inilah dia formula kita. MgO. Sebab dia kalau 2, you cancelkan. Last kali mesti MgO. Boleh? Okey, so bila kita buat macam biasa tadi, ini Mg dan ini apa? Ion. Okey, tagging betul-betul untuk ion. 1 poin pertama susunan elektron atom magnesium. Tulis nama lagi baik. Ialah 282. Okey, yang kedua, atom magnesium. Okey, kali ini jangan tulis memerlukan. Menderma 2 elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. Ya? Tak ada. Berapa orang nak? 3 Kejap saya cerita dulu. Okey, atom magnesium. Okey, silap. Ion Mg2+ terbentuk. Ataupun kamu boleh ambil ini. Pun sama juga. Mg2+ campur 2 elektron. Maksudnya double stroke lah. You boleh bagi itu atau bagi formula ion. Okey, selesai cerita magnesium. Baru cerita oksigen pula. Okey, oksigen macam biasa. Susunan elektron atom oksigen ialah 26. Okey, hati-hati kat sini ada tendensi nak salah. Ada pelajar guna memerlukan. Tengok balik. Dia tulis menerima ni. Satu you kena buat ni. Okey. Jadi kamu buat atom oksigen menerima. Okey. 2 elektron.
untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, jadi tolong kenal pasti betul-betul. Okey, last kali ion O2 minus oksida ataupun oksida, ion oksida terbentuk. Okey, selesai dah cerita oksigen. Baru kita cerita 3 poin lagi. Apa dia? Okey, sekarang formula 1 MgO kan? Okey, 1 atom magnesium memindahkan 2 elektron kepada 1 oksigen. Boleh? Faham? Memindahkan 2 elektron kepada 1 atom oksigen. Kemudian tu apa? Sebatian ion MgO terbentuk. Terdapat daya tarikan elektrostatik yang kuat di antara ion-ion. Bukan atom lagi dah, ion dah. Senang tak? Senang Tapi awak kena buat sampai cekap. Kalau tak cekap tak jadi. Okey, saya beri masa untuk buat sekarang.